Hello gadis-gadis. Lihat berapa banyak gula-gula berbeza yang saya ada. Pilih apa yang kamu mahu. Saya rasa kita telah jumpa apa yang kita perlukan. Kinder Surprises. Baiklah. Wah, lihat. Ada sesuatu lagi di sini. Ia adalah Kinder berwarna merah jambu. Wow! Mari kita bahagikan dan makan. Wah. Ya, sedap. Yeay, terima kasih. Ambil ini. Hebat. Betapa hebatnya. Pakaian merah jambu nampak sangat cantik pada kita. Tinggal untuk mengetahui apa hadiahnya di sini. Tak perlu. Ia akan menarik anda ke dalam cabaran. Bukan salah saya. Ya Tuhan. Alangkah cantiknya. Saya selalu ingin menyertai cabaran merah jambu. Saya tertanya-tanya apa yang ada di bawah penutup. Hebat! Saya suka beruang dan gula-gula getah. Kombinasi yang sempurna. Saya hanya perlu memakannya. Oh, ia terlalu ketat. Gigi saya tidak dapat menghadapinya. Ini semacam ejekan. Tetapi saya tahu bagaimana untuk memakannya sebenarnya. Gergaji ini akan membantu saya. Hebat. Boleh awak, tapi bagaimana dengan berkongsi dengan kawan? Tolonglah, tidak, ini beruang teddy saya kedekut. Yay. Dan sebenarnya saya juga dapat yang sedap. Saya hanya bawa ke serahar. Ya, dan untuk ini ada mie di sini. Sangat sedap. Saya tak pernah makan mie merah jambu sebelum ini. Tunggu sebentar. Berhenti? Apa itu? Dari mana datangnya lada ini? Apa? Oh, tidak, mie pedas. Aduh. Tolong! Oh, tidak. Kita perlu lakukan sesuatu dengan segera. Saya rasa saya ada pemadam api di suatu tempat. Apa? Seorang ia akan banyak membantu. Oh, saya tidak tahu bahawa menjadi seorang ahli bomba begitu traumatik. Hei, wah, tiba-tiba beruang saya hanya menjadi lopak. Maaf, saya tidak sengaja. Lebih baik tangkap sedikit buih. Apa yang menanti kita kali ini? Sudah tiba masanya untuk mengetahui. Tidak, saya benci lemon. Tetapi saya ada air pancut coklat. Semua orang menyukainya. Ia akan manis dan sangat sedap untuk saya. Ini adalah lemon bukan berwarna merah jambu. Dan cabaran ini berwarna merah jambu hari ini. Jadi saya tidak akan memakannya. Tada, jangan ucap terima kasih kepada saya. Apa? Ini satu-satunya lemon merah jambu di dunia? Syarawana. Masam. Balsam gue jadi saya boleh menghadapinya. Saya boleh melakukannya. Saya akan buktikan kepada semua orang. Ya Tuhan, selesai. Yang seterusnya. Dan yang terakhir. Oh tidak. Tidak. Ini benar-benar teruk. Ya Tuhan, apa yang salah dengan muka awak? Oh, anda serestries melestria dua regione baik houses outers by says lukarai si cewek cair. Wow, basya sadawir. Serniacis wancura basa serway perisa strawberry. Lebih baik makan dengan sudu. Walaupun anda memerlukan yang lebih besar. Saus yang saya perlukan. Sedap. Bagus. Hebat. Biar saya rasa coklat ini. Apa? Tidak, ini milik saya. Baiklah, tidak mengapa. Tepat sekali saya baru mendapat ide yang bijak bagaimana untuk membalas dendam. Sekarang saya akan membuat beberapa gerakan tangkas dan lemon ini akan bertukar menjadi lollipop yang menyelerakan. Hebat. Selesai. Dan langkah terakhir adalah taburan. Hei, Tama, mari kita tukar. Saya beri awak lollipop ini dan awak beri saya coklat itu. Oh ya, baiklah. Saya tiada apa-apa untuk rugi. Betapa seronoknya. Akhirnya dapat menyingkirkan lemon yang menjijikkan ini. Lollipop jenis apa ini? Ia tidak sedap. Ya, ia adalah lemon. Tidakkah kamu malu dengan diri sendiri? Saya akan tutup air pancut coklat. Tidak. Apa yang kamu lakukan? Ia akan meletup. Oh, tidak. Betapa bagusnya saya sentiasa membawa payung bersama saya. Oh, tidak. Dan saya diliputi coklat. Mari kita tentukan dengan batu, kertas, gunting siapa yang akan menjadi yang pertama. Hurai, saya menang. Saya menang lagi kerana Fanta merah jambu dengan bentuk sfera dan cermin mata menunggu saya di bawah penutup. Baiklah, mari kita cuba betapa sedapnya ia.
Wah, kunyah. Wah, biar saya minum sedikit. Oh, tidak. Apa? Kenapa awak dapat Fanta yang sedap dan saya dapat raksasa ini? Mimpi ngeri. Walaupun mungkin ia tidak begitu teruk. Bingo. Mungkin ketam ini akan membantu saya mencuri sedikit Fanta dalam ketamakan yang tidak pernah puas ini. Pelik. Di mana Fanta? Kenapa ia tidak mengalir? Apa? Beraninya kamu. Maaf, adakah kamu habiskan Fanta saya juga? Ini tidak boleh diterima lagi. Sekarang kamu perlu makan ketam yang menjijikkan ini. Baiklah, mungkin ia tidaklah teruk sangat. Aduh, sakit. Cepat lepaskan saya. Sekali sampai collision may sweat badut. Saya rasa saya setuju orientation memben biaser untuk melumpuhkan ketam ini kau harus buat late memasaknya. Sekarang cabaran ini akan bertukar menjadi memasak kerana sudah tiba masanya untuk memasak ketam ini. Mengambil periuk dan memasukkan ketam ke dalam air. Selesai. Sekarang kita tunggu sebentar. Dan sesadat besar Mercuria. Saya sekarang dia sudah boleh dimakan. Oh. Dah cuma bisa ukat aji bopek syari. Tambah tu khas sangat sedap. Saya buat gizi makan ketam seperti ini ya Tuhan. Ia sangat bagus. Tidak, baiklah. Adakah anda keberatan jika saya buka penutupnya dahulu? Betapa cantiknya! Satu mesin keseluruhan yang terdiri daripada gula-gula getah merah jambu. Itulah yang saya faham sebagai nasib. Tetapi bagaimana saya keluarkan gula-gula getah ini? Anda hanya perlu letakkan shilling di situ. Ayuh, oh, shilling. Tetapi I buat sampar dengan play. Jika ujung funggur getah tanpa shilling, itu dia member. Ayo keluarlah. Kamu uruskan itu dan saya lihat apa yang saya ada. Baiklah kalau saya juga semit berkaca dari saya menawar chupa chups. Yang usia, coba aja langsung yang manis. Oh, is plastik. Saya tertanya-tanya apa yang ada di dalamnya. Ada banyak chupa chups di sini dan semuanya milik saya. Pertama, Anda perlu menanggalkan pembungkusnya. Apa? Oh Tuhan, lihat betapa lazatnya ia. Dan yang paling sedap dari saya sebagai semuanya tanpa sebarang shilling. Oh wow, sangat sedap. Saya mau makan semua lollipop. Hey, apa masalah dengan kamu? Oh, Tuhan. Oh, mereka nampaknya terlalu besar. Bagaimana saya nak keluarkan mereka? Ayo, keluarlah. Akhirnya, sekarang saya ada mulut penuh dengan chupa chups. Saya tak pernah terfikir pun. Yang tinggal hanyalah untuk menelannya. Semua selesai. Hey, pelik apa ini? Kenapa shilling-shilling ini free berada di bawah chupa chups? Mungkin ia untuk saya. Lebih tepat lagi, untuk mesin gula-gula getah saya. Baiklah, saya setuju untuk memberikan shilling kepada anda, tetapi anda perlu berkongsi gula-gula getah dengan saya. Mari kita cuba. Saya pasti akan memberinya makan. Saya setuju. Akhirnya saya ada shilling. Baiklah, ini jadi gula-gula getah itu milik saya juga. Oh, berapa lama saya menunggu ini? Betapa sedapnya. Hebat! Wow! Wah, berapa banyak gula-gula getah di sini? Apa bezanya? Mereka milik saya juga. Kunyah. Apa? Tapi bagaimana dengan perjanjian kita? Maaf, penipu. Penipu. Berhenti berceloteh. Lebih baik lihat gelembung apa yang akan saya tiup. Oh, ia terlalu besar. Saya rasa ia akan seronok jika saya cucuk dengan kayu. Aha, nah itu dia. Hei, saya diliputi gula-gula getah. Keluarkan dari saya. Anggan Baredaus where's the Raspers Severn in charge this lezat is Sanchez Virak Charges dan Shaumar this day.